Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi kita di channel Para Guru. So terima kasih kerana masih menonton dan subscribe channel Para Guru. Okey, teruskan subscribe, semoga anda bermanfaat. Okey, ni saya sekarang ni dah kereta. Okey, kereta saya ni dekat 2 hari ya tak boleh start. Okey, jom saya start. Nak kunci kita. Okey. Okey, nampak. So siapa yang ada charger ni ada indikator ni, anda boleh tengok 10 volt. Maksudnya bateri kereta tu dah memang betul-betul kong. Patutnya boleh dapat 12.4.5 ke atas. So sebelum ni saya dah buat alternator. Alternator pun saya dah buat. Tukar dengan cover brush. So boleh sebulan. Okey, lepas tu hari Rabu kot. Hari Rabu kot tu saya pergi merata. Tiba-tiba satu petang tu dia tak boleh start. Okey, tak boleh start. Tapi masa tu bateri baru 12.2 volt tapi tak boleh start. Okey. Sebab baru ni saya dah buat cover brush apa semua, dah servis, tukar cover brush. Nampaknya lepas tu saya panggil lah selamat dekat dengan bengkel. Dekat dengan bengkel, satu bengkel tu. So saya suruh jumper tu dia boleh start. So masalah bateri lah. So saya pun dah suruh dia check balik bateri tu, CCA dia punya berapa persen apa semua, CCA nya amp. So lebih kurang saya dapat lebih kurang 236 ke 86. So 87% lagi dia punya health dia, battery health. So nampaknya kali ni nampak memang drop gila. Nampak? So kalau nak tahu bateri anda okey tak okey, bateri kereta okey tak okey, anda kena ada benda ni. Indikator ni senang pantau bateri. Senang bila kita start boleh nampak alternator tu function ke tidak. Okey. Nampak. Sampai sini pun tak naik boy. Dia klik kan. Ni kalau start memang tak boleh lah ni kan. 10 volt ni memang tak boleh start lah. So saya dah beli bateri baru. So bateri sekarang ni saya pakai pun dekat lebih kurang setahun lebih. Okey. Itu kes alternator. Saya ingat alternatornya problem. Sebab bateri baru lagi, bateri Century. Bateri Century. So bateri baru lagi. So masa rosak tu pun dah hampir setahun lah. Kira rosak tu lebih kurang bulan Raya Cina baru ni. So setahun lebih, nak kata setahun lebih, mungkin setahun tak sampai setahun, 1 bulan tu kan. So saya dah beli bateri baru. So ini saya nak tukar bateri baru. Okey, jom.